Saya ada RM100 dan saya nak melabur dekat Public Gold. Dekat Public Gold, kita tak sediakan platform untuk tuan puan nak melabur. Tetapi, kita sediakan platform untuk tuan puan simpan emas. Di Public Gold, kita boleh beli emas dengan bajet serendah RM100 je tuan puan. Kalau dekat kedai emas, kita mungkin kena ada RM3,000 hingga RM5,000 untuk miliki 1 dinar atau 5 gram macam ni. Tapi di Public Gold tuan puan, dengan adanya platform akaun emas GAP macam ni, kita boleh kumpul emas sikit demi sikit ikut bajet yang kita ada. Minimum cuma RM100 je. Konsep akaun gap ni tuan puan macam menabung. Ada duit, simpan emas. Tak ada duit, tak simpan pun tak apa. Tapi kalau nak simpanan emas kita cepat bertambah, simpanlah secara konsisten. Jadi kalau tuan puan nak saya bantu untuk dapatkan emas di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya bantu cara-cara bermula. Klik borang sign up, saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.